Oh, 1-0. Mata yang ketiga. Satu permulaan yang baik untuk Liang dan Wang. Straight point. Cantik. Smash yang dilakukan oleh Aaron Chia. Satu smash di bahagian tengah. Walaupun rekod pertemuan antara mereka ini memihak kepada pasangan daripada China, kita lupakan pasal rekod. Kita lupakan pasal ranking. Kita beri tumpuan kepada perlawanan ini. Bertahan dengan baik. Cantik Wu Yik. Kental dia akhirnya. Mereka melakukan kesilapan. Mata kepada pemain negara, kita beri tepukan. Itu dia. Tepuk dah guys. 3-3. Steady Wu Yik. Macam pahlawan Wu Yik. Cantik. Sekali lagi. Tumpukan permainan. Jangan buat mistake. Terima kasih kepada Gary. Follow the live creator. Terima kasih. Siapa yang belum follow, boleh follow. Itu permainan yang sangat laju. Masih lagi dalam permainan. Akhirnya. Itu dia satu persembahan yang memang menakjubkan oleh kedua-dua pemain ataupun kedua-dua pasangan ini. Saya tak sempat ke mana shuttle-nya tadi. Ke hulu ke hilir. Tapi itulah permainan yang sangat menarik. Cantik. Cantik kepada kita sebab bola tak masuk. Ayuh. Ayuh. Lawan sampai ke akhirnya. Cantiklah Wu Yik. Tapi tak mati. Tak masuk. Liang ni memang dia punya smashing dia power. So kita kena hati-hatilah bila kita bagi bola tinggi, kena get ready. Terima kasih kepada yang follow, yang baru follow. Oh, satu body smash. Tak dapat dikembalikan dengan baik oleh Aaron Chia. Enam sama. Cantik. Mata yang ke-7. Mereka cuba untuk bermain drive ataupun tapping di depan net. Itu antara strategi yang boleh digunakan. Oh, smash yang padu oleh Liang. Tepuk sikit. Bertahan. Bertahan. Oh, akhirnya asakan bertubi-tubi dari Wang dan Liang. Oh. Cantik keluar. Okey, zoomkan. Terima kasih. Kebab berempah Heros. Cantik Wu Yik. Satu smash yang power oleh Wu Yik. Kita bagi drum kepada Wu Yik.
Satu permainan pantas dari Wang. Okey, tak apa. Kita share je rancangan ni. Kita sambil-sambil. Kalau saya tengok badminton seorang-seorang tak best kan? So, kita tengok dengan kawan-kawan. So, you all boleh tengok dekat sini. Masih lagi dalam permainan. Cantik Erin Chia. Oh! Itu bola tak boleh buat apa lah. Abang ni memang pengulas sukan ke? Bukan. Saya bukan pengulas sukan. Ini adalah siaran yang biasa-biasa yang saya berlakon lah sebagai pengulas sukan. Cantik. Mata yang ke-14. Backhand yang padu dari Erin Chia. Ranking bukan segala-galanya, kita ketepikan soal ranking pasal pilihan. Kita tumpukan kepada permainan untuk mendapatkan mata. Cantik, Wu Yik pula. Perform bagus lah. Wu Yik padu smash malam ni. Terbaik. Oh, cantik lah. Untuk mata yang ke-17. Bagilah tepukan sikit guys. Cantik. Betul. Betul. Bola masuk. Mana linesman ni? Kata keluar tadi. Nasib baiklah. Siapa kita punya Empire tu. Empire pun nampak cantik juga pakai tudung perempuan ni. Padulah. 12-19. Kita jangan terlalu selesa dengan mata ini. Kita kena cepat habiskan perlawanan ini. Convert terus. Cantik. Itu dia. Game pertama dimenangi oleh pasukan negara Erin Chia dan Wu Yik dengan mata yang cukup selesa 21-12. Permainan yang cukup mantap, padu yang dipamerkan oleh Erin Chia dan Wu Yik. Liang Wenkeng dan Wang Chang nampak terkaku dengan apa yang telah pun dipamerkan oleh kedua-dua pasangan negara ini. Dan kita harus memberi penumpuan dan memastikan momentum begini akan terus dapat dilakukan untuk game yang kedua ini. Cantiklah. Bagi habis-habisan. Satu sama. Mantaplah malam ni diorang ni. Ada baca-baca apa ni malam ni? Cantiklah. Dia boleh ambil macam tu. Tahanan yang padu tapi akhirnya mereka menyerang bertubi-tubi, bertalu-talu. Terima kasih Faris share. Rukawa pun, terima kasih Rukawa. Kebab, terima kasih kebab berempah Hiros. Bagi rose ataupun apa-apa gift tu, terima kasih. Itu dia. Tu permainan yang sangat-sangat luar biasa malam ni. Yang dipamerkan oleh Wu Yik dan Erin Chia. Bagi secukupnya. Hari tu mereka nak pisahkan. Dan dengan Erin Chia dan Wu Yik ini, nafikan semuanya tu. Anda kena tunjukkan adalah pasangan masih lagi relevan. Keluar. Tenang, tenang. Dalam, cantik. Apa lagi yang kita harapkan selain daripada bola yang cantik seperti itu untuk menambah mata. Yang ke-7. Keluar ke dalam.
Keluar ke dalam? Nanti kita tengok challenge. Belasan di luar kotak pemikiran, Yang ni masuk ke keluar? Keluar. Nampak jelas keluar. Terima kasihlah. Bagi drum sekali. Cantik. Cantiklah. Okey. Padu. Oh. Tu dia. Tu dia. Magic. Mata yang berikutnya 12-7. Semangat ni. Baling Negeri Sembilan dari England pun ada. Sabah. Assalamualaikum, saya Pulau Pinang. Terima kasih Miri, Ipoh, Pilah, Sik, Terengganu, Johor. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Uyik. Cantik. Cantik, 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 cantik. Mata yang ke-13. Kita harus fikirkan jalan sehala. Jangan bagi mereka untuk... Aduh. 9-13. Tak apa, buat balik. Tak boleh lajukan ke bagi menang terus? Tak boleh. Kita nak enjoy the game. Nak enjoy dia panggil, orang putih panggil apa? Excitement tu. Tu dia. Smash. Itu yang kita nak. Padu, memang padu malam ni. Smash padu. Cantik lah. Tu dia. Terbaik lah. Gandingan dua ni. Dia punya rotation tu. Movement dia tu memang sangat-sangat menarik malam ni. Tapi kena fokus sampai ke akhir. Tak terjawab. Setelah diasak bertubi-tubi, dia orang punya smash ni tak tahu berapa ratus kilometer 1 jam. Tak lepas. 16-11. Ayo. Sangat-sangat luar biasa. Semangatnya berkobar-kobar. Cantik. Ya. You all tepuk lah. Saya tepuk seorang-seorang ni. Tepuk, tepuk, tepuk. Menang ni final Mar menang ni final. Mata yang ke-17. 18. Saya memang terpegun tengok Aaron Chia dengan sewujud main malam ni. Saya rasa anda yang sedang menonton ni pun rasa benda yang sama. Satu smash yang padu. Tengok. 19-11. China ni bukan pair nombor 1 lah. Dulu pernah jadi pair nombor 1. Sekarang ni nombor 3 kan. Kawan-kawan kita tadi dah check dalam data terkini. Mereka berada di ranking yang ke-3 sekarang ni. Nombor 2 Dan Fei, nombor 1 Dan Mak. Cantik lah. 20. Oh. 13-20 belum lagi. Padu malam ni. Suara pun semakin serak. Oh, Wuyi. Hati-hati Wuyi. Itu dia. Mata yang ke-21 memisahkan Malaysia dengan China. Kita melangkah ke peringkat akhir.
Esok, setelah menumpaskan pasangan dari China, pasangan utama China ni, dengan straight game, jalan sehala yang ditunjukkan oleh Wu Ying dan Erin Chia, 21-12, 21-14, bawah 15. Satu permainan yang cukup mantap, padu, yang boleh saya sifatkan inilah permainan yang sangat menarik, terbaik yang dipamerkan oleh Erin Chia dan Wu Ying. Alright, itu dia. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton bersama dengan saya waktu ini. InsyaAllah kalau ada ruang masa, kita akan bersama lagi esok di dalam sini, frekuensi, untuk mengikuti perlawanan akhir.